Pernah terfikir tak, kenapa 65,000 nyamuk dilepaskan dekat Putrajaya? Nak tambah wabak denggi lagi ke? Gila ke apa nak lepaskan nyamuk banyak macam tu? Sebenarnya, ini adalah projek yang mengawal denggi, bukan tambah masalah. Nyamuk yang dilepaskan tu bukan nyamuk biasa-biasa. Dia adalah nyamuk Wolbachia. Dan yang paling penting, dia selamat untuk manusia, selamat untuk haiwan dan selamat juga untuk alam sekitar. Bila nyamuk jantan Wolbachia mengawan dengan betina biasa, dia memang boleh bersenyawa. Tapi telur yang keluar tu tak boleh menetas. Dikira macam mandul lah. Ini boleh terus jatuh populasi nyamuk yang membawa denggi. Kalau betina Wolbachia pula yang mengawan dengan jantan biasa, telur dia boleh menetas. Tapi anak-anak nyamuk yang menetas tu tak boleh bawa denggi dan tak boleh bawa apa-apa jenis penyakit lah, seperti chikungunya ke, macam tu lah. Negara Singapura dan beberapa negara lain dah guna teknik ni lama dah. Malaysia pun baru apply dan dekat Putrajaya kes denggi dah turun lebih daripada 60%. So kalau korang kena gigit nyamuk Wolbachia pun takkan ada apa-apa yang jadi. Dia boleh gigit tapi dia tak boleh sebarkan apa-apa virus. Senang cerita, dia bukan nak bawa wabak denggi, tapi dia nak hapuskan wabak denggi tu sendiri.